Dia tak kembang. Yakin boleh buat. Nama game ni adalah Zombie. Tunjuk sikit zombie jalan macam mana. Kalau cikgu nampak yang satu ialah asas SEL dan yang kedua adalah menjadi seorang guru SEL. Saya nak ceritakan tentang minggu 3. Projek SEL ini akan kita bawa ke Guru Karisma Summit yang akan berlaku pada bulan Mei nanti. Buku nota kecil Guru Karisma. Bukalah tengok color dia. So cantik. Dia kata ujian tetapi tidak memberikan tindakan yang spesifik. Dia tak kata bahagian mana yang lebih bagus, bahagian mana dia nak tingkatkan. Di Guru Karisma Summit, sedang kita ini ada inspirasi, tidak ada berfungsi strategi praktikal dengan master-classes dan kita akan ada inovasi dan jaringan komuniti yang akan berlaku. Projek-projek yang dijalankan akan dipamerkan di summit tersebut. Saya nak cikgu-cikgu tengoklah cuaca di luar. Cuaca nampak sangat sesuai dengan jalan. So guys ni adalah daripada NGO lokal iaitu Buku Jalanan Cangkir. Dia kolaborasi lah. Sebab letak memang nak bangunkan sekolah ni bukan benda mudah. Saya terkejut apabila saya lihat lukisan pada painting tu. Memang sangat-sangat cantik. Don't judge the book by its cover. Itu yang paling penting. Berapa bunyi coklat? Berapa bunyi kawasan-kawasan gelap? Tapi sebenarnya kawasan itulah yang paling memerlukan cahaya. At least, di ruang tahu ada orang bersama dengan walaupun bukan parents. So yang satu pelajaran yang saya belajar yang sangat penting apabila buat seni, saya kena percaya bahawa mereka boleh berjaya. Kita akan ada 2 penceramah jemputan. Bukan daripada Art Academy tapi daripada organisasi luar yang akan berikan kepada anda 2 masterclass ringkas. Projek SEL juga memang objektif dia adalah untuk mempamerkan pendekatan dan hasil projek itu di dalam kemudahan smart. Tapi pada masa yang sama juga, projek SEL itu mesti sesuatu yang sangat bermakna untuk cikgu sendiri. Kalaulah projek SEL itu kecil, hanya dengan 1 orang murid saja, tapi itu menyentuh jiwa cikgu, cikgu terus. Orang datang ke Pandari, it must be a parent local. I dapat positivity, memang kita boleh buat. We start little and then we build up the momentum. Sudah, better siap. Dan kami ada proses